Ilmu pengurusan tapak semayan sangat penting dalam pertanian kerana ia menentukan tahap kualiti anak benih sebelum dipindahkan ke ladang. Berikut adalah ringkasan ilmu dan prinsip asas pengurusan tapak semayan. 1. Pemilihan lokasi. Tanah rata, tidak bertakung air, mudah diakses, sumber air berhampiran dengan sistem pengairan bersih, pencahayaan. Menerima cahaya matahari cukup tetapi ada teduhan separa untuk mengurangkan kepanasan melampau. 2. Penyediaan tapak. Penggunaan polybag, tray semayan atau batas semayan dengan media sesuai. Media semayan campuran tanah topsoil plus pasir plus bahan organik 3,1 atau cokopit. Rawatan media, dikukus, dijemur, dibasmi kuman untuk elak penyakit. Kolmeh, kawal ampere sekitaran. Suhu kelembapan sesuaikan dengan keperluan tanaman. Contoh, sayuran memerlukan kelembapan tinggi. Pengairan siraman halus, sprinkler, misting supaya tidak merosakkan biji benih. Pengudaraan, edakkan kelembapan berlebihan yang mengundang kulat. 4. Penyemaian penjagaan kadar tabur benih tidak terlalu rapat untuk elakkan persaingan. Pemilihan benih, guna benih berkualiti bersertifikat. Pembajaan, guna baja larut air NPK rendah pada peringkat awal. Pengawalan penyakit, perosak, pencegahan dengan agen biologi atau racun serangga ringan. 5. Pengurusan anak benih. Pemerhatian harian, pastikan tiada serangan penyakit, kekeringan atau pertumbuhan terbantut. Pengerasan anak benih, hardening. Sebelum dipindahkan, anak benih perlu didedahkan sedikit demi sedikit kepada cahaya matahari penuh. Kurangkan siraman supaya lebih tahan. 6. Pemindahan ke ladang, umur sesuai bergantung tanaman. Contoh, sayuran daun 3-4 minggu, kelapa 8-12 bulan. Keadaan akar tidak berpintal dan cukup kuat. Kaedah cabut pindah dilakukan pada waktu petang atau pagi untuk kurangkan stres tanaman. Secara ringkas, pengurusan tapak semayan menuntut ilmu tanah, kawalan persekitaran, penjagaan anak benih dan disiplin pemantauan harian. Anak benih yang sihat akan meningkatkan kadar kejayaan tanaman di ladang